Minggu ni memang padat gila. Kalau kau terlepas video-video aku sebelum ni, ini recap minggu ini, nama diorang best of minggu ni khas untuk kau. Aku sentuh pasal benda yang ramai cat parents selalu buat tanpa sedar. Dari isu kucing, kurang minum air, kesilapan guna auto water feeder, sampai cara jaga kucing outdoor supaya tak mudah sakit. Semua ni datang dari pengalaman sendiri, bukan teori semata-mata. Paling aku perasan, ramai sebenarnya ada masalah sama. Kucing minum sikit air kucing, cepat kotor feeder, nampak okey. Tapi sebenarnya buat kucing lagi malas minum. Sebab tu aku buat content recap mingguan. Macam ni, senang untuk kau ulang tengok save atau share dengan kawan yang baru bela kucing. Kadang, benda kecil yang kita anggap remeh itulah yang beri kesan besar dekat kesihatan kucing. Kalau kau baru jumpa akaun ni, video ni boleh jadi starting point untuk faham basic penjagaan kucing. Especially kucing outdoor and indoor yang aktif. So aku nak tanya sikit, antara topik minggu ni yang mana paling relate dengan situasi kucing kau sekarang? Atau kau nak aku recap ikut tema tertentu minggu depan? Save video ni supaya senang rujuk balik. Drop komen, aku baca satu-satu.